Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini saya keluar ride untuk relax, ride santai seorang diri saja hari ini. Lebih kepada memanaskan enjin, disebabkan dah banyak hari parking je. So hari ni baru ada masa. Keluar ride hari ni. Destinasi cadangnya tu nak pergi ke Gurun. Lepas tu balik kot jalan bawah. Lepas tu kalau ada sempat masa, ikut jalan highway tepi laut di area Penang tu lah. So sambil-sambil ride pada pagi ni, saya nak kongsi sikit berkaitan dengan motor yang saya naik ni, iaitu CB500X tahun 2022. Motor ni tahun 2022. Ini saya nak kongsi tentang pengalaman saya sepanjang menggunakan motor ni. So saya nak ceritakan sikit lah kelebihan yang ada pada motor ni. Dan saya pakai motor ni pun nak dekat hampir setahun. Jadi motor ni saya beli second hand. Rezeki saya dapat motor yang full loaded, dalam keadaan masih elok semuanya, dan mileage rendah. Mileage yang saya dapat lebih kurang dalam 6,000 ke 7,000, lebih kurang tu lah mileage yang saya dapat. Owner sebelum ni beli banyak parking disebabkan dia sibuk kerja dekat overseas. Dia pun cadang dia beli nak naik ride juga. Lepas tu tak sempat, banyak parking. Saya pula tengok motor ni duk survey lama dah, kebaikan dia apa semua. Lepas tu saya pun beli. Jadi saya ada expectation lah untuk motor touring ni. Sebelum beli tu kita pun buat survey apa semua. Dan selepas survey, saya pun nampak okey kelebihan-kelebihan yang ada pada motor ni. Jadi nak tahu betul atau tak kelebihan tu, bila kita beli motor ni barulah kita tahu kelebihan dia atau tak. Betul atau tak seperti mana yang dicakap kan. Baik. Jadi saya pun dah beli dan saya pun dah naik. Dah pun servis minyak hitam. Servis minyak hitam saya pun ada video, boleh tengok dekat saya punya link nanti saya akan sertakan. Jadinya motor ni dari sudut saya kirakan yang pertamanya keselesaan menunggang lah. Okey, keselesaan menunggang dari sudut posisi duduk dia. Untuk motor ni, posisi duduk dia tegak, seperti mana yang dapat tengok dekat POV sekarang ni. Posisi tegak, kemudian dalam keadaan yang relax. Tangan saya pun tak lengah. Boleh saja saya bengkokkan sikit tangan ni, nak lebih relax. Badan belakang memang tegak, kaki ada lipat sikit. Disebabkan motor ni ketinggian saya 173, selesa lah bagi saya. Taklah rasa perlu menunduk untuk capai saya punya handle ni. Jadi bila saya ride sepanjang perjalanan lebih kurang dalam 1 jam lebih pun saya selesa.
Bahkan nak pijuh lebih sejam lebih pun saya pernah cuba 1 jam setengah ride tanpa henti. Alhamdulillah selesa juga. Okey, itu dari sudut keselesaan menunggang. Ada tak tiba-tiba menunggang takat pinggang? Alhamdulillah setakat ni okey. Kebas-kebas tangan setakat ni alhamdulillah okey. Tak ada kebas-kebas tangan sebab saya pakai glove. Kemudian lenguh kaki ataupun tak, alhamdulillah tak ada lenguh apa-apa. Okey. Kemudian adakah seat yang saya duduk ni pedih? Itu kalau nak dibandingkan dia punya seat tu dengan motor yang saya pakai, antara dia X-Max 250, saya pakai CB650R. Seat dua motor tu lebih sakit banding dengan motor ni. Maksud dia motor ni seat dia lebih selesa. Bahkan untuk perjalanan yang lama 1 jam setengah pun, saya nak sakit pun minor lah. So kalau ikutkan rasa pedih duduk atas kerusi tu ataupun atas seat ni ada, tapi dalam minimum 20% saja ada rasa. So selalunya kita ride dalam 1 jam setengah kita akan berhenti lah. Kita akan duduk 2 jam sampai long shoot kan. Kita akan berhenti sejam lebih untuk kita berehat sat. Okey. Jadinya seat ni selesa lah. Okey. Kemudian untuk penumpang naik duduk di belakang, keselesaan duduk dia, isteri saya duduk di belakang dengan saya pasang box kiri kanan full loaded lah. Kiri kanan belakang, isteri saya sandak di belakang. Dia kata selesa sangat motor ni. Okey. Itu dari sudut keselesaan menunggang, tempat duduk sekali lah. Okey. Kemudian dari sudut kita bawa, okey, motor ni bawa jauh insya-Allah tak ada masalah. Kita nak laju boleh, kita boleh je bawa laju. Tapi laju untuk motor touring ni dia punya selesa sedap 120, 130 best bawa. So kita sambil-sambil tengok pemandangan, memang best. Kalau nak bawa 140 pun boleh. Saya pernah bawa sampai 156 pun okey. Cumanya bila kita bawa sampai 150 lebih, dia akan ada rasa gegak sikit. 150 ke atas lah. Tapi gegak dia tu gegak yang boleh terima, tapi tidak teruk gegak dia. Gegak yang vibrate, gegak tu nampak macam teruk sangat, vibrate lah. Sama aja bahasa Inggeris dan Melayu kan. Cumanya vibration tu, adapun gegak tu dalam keadaan 20%, bukan dia meraung. Okey, ada je bawa motor ni sampai 170. Tapi saya tak bawa pun 170. Maksimum saya biasa try pun 150 lebih je, pada 156. So kelajuan dia okey. Saya nak memotong pun tidak ada masalah. Jadinya dari sudut speed, nak slow, maksudnya kita bawa dalam keadaan slow kan, kita tak laju, kita nak mencelah-celah, dia mudah. Dia tak ada lah rasa macam nak meminta untuk kita bawa laju je. Macam motor 4 inline saya pernah pakai sebelum ni, memang bawa slow tak boleh. Dia nak meminta untuk kita bawa dia laju. Untuk motor touring ni kita boleh bawa dia slow. Itulah salah satu dia yang bagi saya seronok sebenarnya. Tapi kalau motor 4 inline ni lebih kepada nak jiwa kelajuan, kita nak rasa speed, memang patutlah pakai 4 inline. Jadi saya sekarang ni lebih kepada nak bawa santai, tengok pemandangan,
So enjin untuk inline CB ni 500X ni amat sesuai lah untuk kelajuan dia. Okay, kalau kita duduk di highway, nak duduk lorong kanan tu boleh je kita nak speed. Lepas habis potong tu okey. Okay, cuma dari sudut kita nak bawa laju ni, ini dia main peranan antara dia helmet lah. Sekiranya pakai helmet open face, contoh saya pakai helmet GV. Helmet GV dia punya kelemahan ialah bunyi terlalu bising bagi helmet Scudo 3.5 open face yang double visor tu. So itu bila saya pakai memang bising, 120 pun dah bising bunyi angin. Okey, sebabnya windshield dia ni takat ni saja, tak terlampau tinggi. Windshield dia takat ni, parah ni. Kemudian dia hentam helmet, jadi memang bising. Bila pakai full face macam saya pakai sekarang ni, saya pakai Arai-to X5. Yang ni memang okey lah, sebab dia memang aerodinamik, potong angin pun cantik. Jadinya saya bawa laju pun tak bising, bahkan lebih selesa, potong angin pun cantik. So bila nak bawa laju, windshield ni memang main peranan lah. Dia tidak memenatkan saya, cukup kadar dia. Kalau ikut kepada windshield ni dengan parah dada saya lah, maksud dia dekat dengan tengkok setengah. So muka kita boleh duduk di atas, atas daripada windshield ni, boleh nampak view yang luas. So itulah, ada je yang pakai windshield tinggi, tapi saya tak memilih dah untuk nak tukar windshield. Bagi saya ini pun dah mencukupi. Dan saya pun rasa seronok juga bila bawa ada kena angin ni, daripada tak kena angin duduk di bawah windshield tu. Macam ni lebih tenang dan selesa lah. Okay, kemudian itu kita punya dari sudut bawa motor dengan windshield yang standard yang sedia ada ni. Dan saya juga letak saya punya CarPlay ni dan juga kamera di sini. Memang main peranan yang cantik lah, boleh lindung dia daripada kena angin yang kuat ataupun hujan. Kalau lebat sangat tu memang kena berhenti lah. Kalau kata tidak ni basah lah habis motor kan. Okey, itu dari sudut kelajuan lah, clear dekat situ. Kemudian saya turun kepada suspension. Suspension motor ni motor touring. Jadi bila motor touring, dengan dia masukkan shower apa ni, SFFBP, shower front fork big piston. Kalau tanya saya secara jujur, saya memang suka sungguh shower punya absorber untuk CB500X ni. Kalau setakat lining kuning, lining putih tu, memang tak ada masalah langsung. Lalu pun macam tak ada apa-apa, rasa macam lembut, soft je. Memang tenang gila lah bawa. So kalau setakat orang panggil dekat taman-taman tu, ada dia buat untuk jalan yang ada bumping sikit tu, untuk slowkan kenderaan tu. Untuk slow bump tu pun memang smooth, memang sedap. Okey, itu kalau saya bawa seorang. Macam mana pula kalau saya bawa berdua? Okey, bila bawa seorang ni, forks dari sudut depan dan juga daripada belakang, suspension belakang memang berfungsi elok untuk seorang. Bila bawa dua, problem dia ialah motor ni akan rasa seperti sampan sikit. Dia agak bouncy di belakang. Depan okey, tapi di belakang tu saya memang kontrol lah bila bawa dengan wife. So bila wife duduk belakang, saya memang akan slow waktu corner, waktu lalu kawasan-kawasan yang perlu kepada kelajuan dan corner, memang saya akan slow, sebab memang rasa membuai di belakang. So bila tengok dekat komen, memang betul. Kalau naik dua orang motor ni, suspension belakang dia jadi membuai, dan kita boleh adjust
So saya setakat ni pakai standard, tak adjust apa-apa. Tapi saya boleh handle lah, disebabkan bila saya naik dengan isteri saya, 2 orang, memang saya tak bawa laju. Jadi dia punya bumping atau buai tu saya boleh handle. Kalau kita nak speed, lepas tu nak corner dengan 2 pilion, memang membuai-buai. Saya rasa mungkin kurang selamat kot. Mungkin disebabkan saya tak berapa cekap dari sudut cornering dengan keadaan macam tu. Kalau orang yang okey, maybe okey. Tapi saya kategori beginner lah. Saya kata beginner. Senang sebab saya tak boleh bawa dalam keadaan membuai-buai waktu corner. Jadi saya slow. Kalau slow, okey, dia tidak membuai-buai. Itu dari sudut suspension. Okey. Kemudian dari sudut tayar yang dibagi oleh pembekal, dan sebabkan saya pakai tayar standard lagi. Owner sebelum ni pun jarang naik, bunga pun masih elok, tebal lagi. Jadi buat apa saya nak tukar? Saya ingat maybe tahun depan kot baru nak tukar tayar. Dia pakai tayar jagung tu. Mungkin tayar standard dia bagi saya tidak terlalu perform sangat. Kalau orang lain yang kaki corner, dia mesti tahu kot. Bagi saya dia kurang perform, disebabkan kalau waktu hujan tak berapa nak grip sangat. Terutama kalau kita langgak lain-lain putih ni, dia rasa macam geli-geli sikit. Waktu panas okey. Waktu jalan yang kosong macam ni okey. Tapi kalau ada landing-landing tu memang kena slow-slow sikit lah. Risau. Dan saya pun memang tak ada main corner. Saya cuma bawa tegak motor touring ni, sebab saya nak santai. Okey, dari sudut tayar, kalau ada yang tanya apa yang terbaik, dan saya rasa banyak je jenama pilihan di luar sana. Pirelli ada, Metzeler ada, Bridgestone ada, Michelin ada. So itu tayar-tayar yang best lah. Dan saya pun pernah pakai Pirelli, saya pernah pakai Michelin. Kalau nak dibandingkan dengan tayar ni, jauh lah beza dia. Tapi saya buat masa sekarang ni nak pakai dulu, bagi habis sikit tayar ada bunga tu. Lepas ni saya memang nak tukar lah. InsyaAllah nanti bila saya tukar, nanti bolehlah saya share dalam video macam mana untuk saya tukar tayar nanti. Okey, itu dari sudut tayar. Ini kelebihan lah yang saya pakai motor ni. Kemudian kelebihannya lagi motor ni dari sudut minyak. Dari sudut minyak, disebabkan tangki dia 17 liter. Tangki 17 liter ni memang besar lah. Jadi isu berkaitan dengan boleh jalan jauh ni, insya-Allah lah. Tengok cara pembawakan kita. Jarang pepah, bawa apa relax-relax, dia boleh lah tahan kan. Tapi kalau nak dikirakan, motor ni jimat. Dia jimat. Kalau kata kita nak jimat lagi, bawa lagi slow lah kan. Tapi bawa santai. Full tank saya isi dengan minyak RM2.05 ni. Full tank dia lebih kurang dalam RM23, RM25 lebih kurang, untuk full tank dia. Tapi selalunya saya jaga supaya tak nak fuel pump tu problem. Dalam turun nak dekat 2 bar saya isi lah. Macam sekarang ni tinggal 2 bar, saya isi siap lah. Saya isi macam tu. Jadi motor sisi besar ni nak kena jaga fuel pump dia dengan cara macam tu lah. Jangan sampai dia rapat sangat pun nak isi. Kalau jarak perjalanan yang jauh tu, kadang-kadang jalan jauh jadi sikit skala tu normal lah. Sebab kan sebelum ni saya pakai CB650R. Memang motor yang sisi besar macam tu pun memang saya jaga. Bahkan seminggu sekali saya akan start, nak mengelakkan daripada fuel pump problem.
Sebab kalau fuel pump problem, kalau original Honda maulah 1,700, 1,500 ke atas lah. Tapi kalau beli Shopee pasang sendiri yang mana reti tu, lain cerita. Okey, itu dari sudut minyak. Okey, dari sudut pula kelincahan motor ni. Kelincahan dia di atas highway dan juga di jalan jam lah. Okey, motor ni saya bawa masuk Penang. Waktu ke Muncak pun saya pernah nak pergi makan nasi kandang di Penang. Standard lah, memang jam lah, kereta banyak apa semua. Motor ni perform dengan baik sekali. Jadi saya buka box kiri kanan, saya just pakai top box saja. Saya boleh menyelit dengan mudah kiri dan kanan sebabnya motor ni tidak terlalu besar. Kemudian saya nak belok kiri dan kanan, nak alihkan motor tu, nak twist dia pun ringan, tak berat. Kalau motor naked sebelum ni saya pakai CB650R tu pun mudah sebab dia naked, tetapi dia berat sikit. Yang ni ringan. Lebih kurang kalau dulu CB650R tu saya letakkan dia 100% berat, contoh, motor ni dia lebih kurang 40% ringan. Macam tu daripada CB650R. Jadi alhamdulillah lah, mudah lah untuk kita nak bergerak di dalam kawasan bandar yang jam. Kalau untuk saya nak bawa long distance tadi, saya kata tak ada masalah lah, boleh pergi bawa dengan lancar, nak laju ke. So motor ni tidak memenatkan. Okay, itu dari sudut saya punya pandangan berkaitan dengan kelebihan motor Honda CB500X ni. Memang puas hati lah saya pakai buat masa hari ni. Kemudian saya tak pernah lagi try untuk bawa sampai 3-4 hari non-stop. Tapi kalaulah ada rezeki satu hari nanti, saya pun nak bawa motor ni jalan jauh, pusing Malaysia ke, mana nak tahu, dengan kawan-kawan saya ke nanti. Saya akan kongsi pula pengalaman yang macam tu. So untuk buat masa sekarang ni, saya just bawa dekat-dekat saja. Okey, itu saja berkaitan perkongsian saya untuk motor CB500X tahun 2022. Mudah-mudahan ada rezeki di masa akan datang, saya akan buat video lagi kongsi berkaitan dengan motor CB500X ni. Terima kasih kepada yang menonton. Jangan lupa share dan subscribe. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum.